9 perkara mutiara besar ada dalam sembahyang. Kita sembahyang ni, dalam dia tu ada mutiara 9. Berapa kita dah dapat? Tuan-tuan cek balik. Dapat 2 ke, 3 ke, atau semua ke ya? Cek balik. Pertama, bila kita sembahyang dia, yakhsulahu al-khulwah. Kita angkat, dia takbir, kita berkhalwah rohani kita dengan Allah. Tak ada lain dah, habis. Sebab tu orang kalau sembahyang, dia kenal, oh depan aku ni Dola ni, belakang aku ni Kasim. Itu menandakan orang tak usah ulama kata. Selagi dia kenal orang kiri kanan. Ini pula orang perempuan sujud ejak. Oh lawa terkung dia, ada sulap. Ini endon punya kau. Dalam sembahyang dia boleh kenal lagi. Orang ni mi'raj terus. Sebab tu sembahyang dipanggil mi'rajul mukmin. Sembahyang ni mi'rajul mukmin, bukan mi'raj macam Nabi tu jasad, mi'raj rohani, urujul qalbi ila Allah. Diangkat, dia takbir, hilang lain, berkhalwat dia dengan Tuhan, infirat ketunggalan dengan dia, mujalasah qalbi dia dengan Tuhan, inqita' dia dengan Tuhan, diangkat hijab. Banyak tu tuan-tuan ni. Ya, dia kita cek balik, ada tak benda tu? Kalau ada, alhamdulillah.